Zakat Selangor menolak penglibatan dalam kes penyelewengan 230 juta ringgit melibatkan Ikram. Ramai lega di Lembah Kelang selepas Zakat Selangor menegaskan bahawa kes penyelewengan 230 juta ringgit melibatkan sebuah NGO tidak ada kaitan dengan mereka atau pengurusan zakat oleh institusi Zakat Selangor. Ini selepas dua pegawai atasan NGO iaitu Timbalan Pengurusi dan Pengarah telah direman oleh Mahkamah Magistrate Shah Alam pada Rabu 22 April 2026 berhubung penyelewengan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Selangor, Muhammad Khaizir Syahari, sebagai institusi zakat rasmi negeri di bawah seliaan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, ia tertakluk kepada peruntukan undang-undang pentadbiran, tadbir urus, kawalan selia serta semak dan imbangan yang menyeluruh. Pada masa yang sama, Pertubuhan Ikram Malaysia merehatkan serta-merta ahlinya yang terlibat dalam siasatan berkaitan 230 juta ringgit selepas ditahan oleh Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 21 April 2026. Pertubuhan Ikram Malaysia adalah sebuah NGO Islam yang ditubuhkan pada 2009 untuk tujuan dakwah, tarbiyah dan hikmah masyarakat. SPRM Selangor menyita 18 buah kenderaan mewah seperti Porsche dan Mercedes, hartanah bernilai kira-kira 11 juta ringgit serta pelbagai harta alih lain termasuk wang tunai dan jam tangan berjenama. Siasatan awal menurut pihak SPRM mendapati bahawa Timbalan Pengurusi NGO Ikram ini memindahkan 230 juta ringgit kepada akaun syarikatnya. 33 akaun bank dengan jumlah simpanan 120 juta ringgit telah dibekukan oleh pihak berkuasa. Ikram menerima sumbangan orang ramai bagi tujuan membantu golongan yang memerlukan. Reaksi kepada perkembangan ini memang panas. Mufti Kelantan Muhammad Shukri Mohamad meminta Majlis Agama Islam Negeri-Negeri untuk memperketatkan pemilihan dan pemantauan terhadap perunding atau ejen yang dilantik membuat pungutan zakat. Usahawan dan selebriti kontroversi Alif Shukri pula berkata, "Kau punya hati ini apa ya? Hati binatang atau hati apa? Tengok, duit zakat pun nak sakau."